InsyaAllah pada malam ini kita menyambung buat kali yang kedua kuliah fiqh kita yang kita namakan sebagai daurah bagi kitab Idaman Penuntut, yang membicarakan ilmu fiqh atas mazhab pegangan kita, ikutan kita di sini, iaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardahu. Jadi kita sambung muka surat pertama, muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bersuci dan hukumnya. Jadi kita masuk bab yang pertama. Mana-mana kitab fiqh, tuan-tuan, mana-mana kitab fiqh, ulama susun mesti mula-mula bab bersuci dulu. Bab bersuci dulu. Sebab tiap-tiap ibadat, terutama bab sembahyang, jadi nak sah sembahyang tu dia mesti sah bersuci dulu. Ya. Jadi sebab itu bab bersuci ni ulama mendahulukan dalam setiap kitab-kitab fiqh. Baik, bersuci dan hukumnya, yakni hukum hakam yang berkaitan dengan bab bersuci. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut taharah. Tu taharah tu bersuci lah makna dia. Kata Tuan Pengarang, adalah bersuci itu ataupun taharah itu dalam percakapan hari-hari pada loghat. Pada loghat ni pada lughah bahasa, pada bahasa dulu, ya. Jadi bersuci ni pada bahasa apa? Dia kata maknanya, yakni makna bersuci pada lughah tu membersihkan diri, membersihkan diri atau benda-benda. Benda-benda ni tak kira lah baju ke, ya, apa dia, apa sajalah benda-benda yang kita bersihkan daripada kekotoran, sama ada najis atau tidak. Yakni kekotoran tu sama ada kotor yang najis ataupun kotor tapi tak najis. Dia semua kotor saja, ya. Seperti air ludah, air liur. Air liur tu kan apa dia? Najis ke tak? Tak najis. Cuma hukum adat kita ni, kalau orang ludah kita betul jijik kita je, ambil tisu lap kita. Tu kalau air liur kita tak apa, ni air liur orang, ludah kita kena tepek muka kita, cepat-cepat kita pergi basuh, geli. Itu padahal najis tak najis, kecuali air liur basi. Air liur basi yang ada syarat-syarat nak jadi najis. Bukan semua air liur basi ni kira najis ke. Dia ada ciri-ciri dia yang kata najis tu. Maknanya kalau kena pada baju, wajib suci dulu. Kalau tidak sembahyang tak sah sembahyang, menanggung najis. Tak. Jadi air liur basi yang jenis macam mana? Apa ciri-cirinya? Tu semua nanti kita sebut kemudian insya-Allah. Jadi cuma dia nak kita faham dulu pada lughah, pada bahasa, apa makna bersuci? Membersihkan diri ataupun apa benda-benda daripada apa? Kekotoran, sama ada yang kotor tu najis ataupun bukan najis. Seperti air ludah, hingus. Hingus tu bukan najis.
Tapi kalau hingus tu kena baju kita cuci tak? Kita cuci. Tu maknanya bersuci pada lurah. Ya. Dan lain-lain, masuk dan lain-lain ni kiaskan. Kiaskan. Apa lagi? Macam kita sebut tahi hidung. Nama pun tahi hidung, kan? Adakah dia najis? Tak, dia masuk kategori kotor saja, tapi bukan najis. Maknanya kalau tahi hidung tu contohnya kena pada baju kita, jadi macam mana? Wajib tak kita suci? Tak, jentik je. Itu je. Jadi sebab dia bukan kategori najis, tapi benda yang kotor, walaupun dia panggil tahi juga, tahi hidung. Tu pun ada orang panggil apa dia, bukan tahi hidung, lombong. Zaman budak-budak tu. Jadi kiaskan ya. Kalau dia tu najis, najislah. Kalau dia tu bukan najis tapi kotor je, macam kita kata macam budak-budak main apa, main tanah kan, main lecak. Lecak tu najis tak? Tak najis dengan syarat tidak bercampur lecak tu dengan najis lain. Tak? Jadi kalau semata-mata lecak saja, tanah yang bercampur dengan air, kemudian apa dia kena baju, itu sekadar kotor saja. Mana kalau tak dicuci pun kita sembahyang dengan kekotoran tu, sah sembahyang. Ya? Sebab tu kita kata, tengok orang yang faham fiqh ni lah. Contoh dia kerja mesin rumput contohnya. Contohnya sembahyang, dia sembahyang, nak salin baju apa payah lah. Dia sembahyang macam tu lah, dengan apa dia, dengan baju kerja dia, tapi bukan najis. Macam peluh-peluh najis ke? Tak najis tu. Ya. Cuma kita kata adat kata tukarlah baju tu, nampak, kita kata nampak ni beradab sikit dah sembahyang. Tapi kalau ikut hukum fiqh ni sah ya? Kalau apa dia orang mesin rumput, tak ada apa yang melekat tu, semua rumput belaka contohnya, dia sembahyang, sah dia ya, sebab tidak menanggung najis. Baik. Jadi najis tu pun ada takrifan dia, najis yang dikehendaki pada hukum syarak. Tu kita akan apa dia, kita akan mempelajari selok-belok fiqh ni ya, insya-Allah. Baik. Dan maknanya pada syarak, yakni ta'rifan pada syarak. Jadi ta'rifan pada syarak ni lah yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam. Ya, ta'rifan syarak, definisi pada hukum syarak itulah yang mesti diketahui oleh setiap orang Islam. Jadi hukumnya fardu ain. Dan maknanya, yakni makna taharah pada syarak ataupun bersuci tadi tu, pada syarak yakni pada undang-undang agama kita, apa dia? Iaitu menghilangkan, tu menghilangkan tu gariskan ya? Menghilangkan tu gariskan, perbuatan kita menghilangkan, itu kata kunci dia, iaitu menghilangkan halangan beribadat, halangan ataupun tegahan, lain kata halangan atau tegahan. Kita menghilangkan sesuatu yang menghalang, yang menegah beribadat. Maknanya kalau ada dia, kita nak sembahyang, ada dia, maka menegah akan sah sembahyang, menghalang daripada sembahyang jadi sah. Mana kata tidak sah lah kalau dia ada. Jadi bila kita hilangkan dia, menghilangkan dia, maka sebenarnya kita menghilangkan tegahan dan halangan, yang mana tegahan itu, halangan itu kalau kita bawa dalam sembahyang menyebabkan sembahyang jadi tidak sah. Baik, lagi dengan sebab ada hadas, dengan sebab ada hadas. Jadi hadas tu kita tengok di bawah
nota nombor 1 di bawah, kecil tulisan dia. Orang yang apa dia rabun kena tengok dah pakai cermin dah. Hadas itu tengok makna hadas apa. Hadas itu maknanya pada lugah ya, bahasa, benda yang baru datang. Itu pada bahasa. Benda yang baru datang itu pada bahasa. Dan maknanya pada syarak. Yang ni dikendaki pada hukum syarak. Yang ni lah yang kita nak tahu takrifan apa dia, hadas. Maknanya pada syarak iaitu satu keadaan yang menyelubungi anggota, yakni pada kiraan sahaja. Apa maksud pada kiraan saja? Yakni pada kiraan ni maksudnya hadas tu kan, boleh kita nampak tak hadas tu? Boleh nampak tak? Contoh kita kata contoh saya kata saya sekarang ni dalam hadas kecil. Makna hadas kecil tu ada apa? Hadas kecil tu maknanya apa dia? Tak ada wuduk. Jadi bila tak ada wuduk tu bermakna, tapi bukan dalam janabah lah, betul tak? Dalam keadaan apa dia, bukan hadas besar. Jadi hadas kecil itu maknanya tidak ada air sembahyang. Itu dia. Jadi maknanya berhadas tu. Baik, saya nak tanya, kata hadas tu, daripada hadas kecil kan, hadas tu boleh nampak tak benda tu? Tak boleh kan? Tapi kita faham kod akal dia. Kalau dalam tauhid dia panggil apa, istilah apa? Benda yang apa dia, faham akal tapi zahirnya bukan ada pun. Panggil istilah apa? Mengaji tauhid dulu. Mengaji tauhid dulu tak? Misbahul Munir ada sebut kan? Sambil-sambil. Bukan. Dia ada istilah amrun i'tibari. Ada enggak? Ada. Amrun i'tibari. Apa amrun i'tibari ni? Wujud pada zihin, tiada pada kharij. Istilah dia. Itu dalam ilmu tauhid kita belajar dulu. Macam belum pernah, macam tak belajar lagi dah. Dah khatam dah. Tahu tak? Gitulah sekali je khatam nak. Sebab tu orang dulu apa ngaji tauhid ni 100 kali pula. Pasal nak lekatkan tu tau. Amrun i'tibari, yakni contoh macam ni, saya bagi contoh mudah aja. Faham terus. Gula pasir tu kan, itu kita panggil apa tu? Itu jirim. Benda tu lah. Garam tu boleh kita rasa tak? Adalah benda halal tu kan, gula tu dipanggil jirim tu. Kita boleh nampak dia, kita boleh pegang dia. Jadi itu dia panggil benda yang wujud pada nyata dan wujud pada akal. Dua-dua wujud. Pasal benda ada. Baik. Kemudian gula ni kita makan rasa apa? Manis. Manis tu sifat. Baik. Rupa manis tu boleh tak? Tengok. Tidak. Tak boleh kan? Tapi kita faham akal benda tu wujud pada akal saja. Kita faham lah manis tu apa. Tapi boleh tunjuk tak rupa manis tu? Tak boleh. Macam aircon ni. Sejuk. Tunjukkan sejuk tu. Nak tunjuk macam mana? Dia tunjuk aircon. Itu aircon. Faham tak? Yang kita rasa angin sejuk ni, anginnya mana? Tunjukkan rupanya. Sampai ke sudah tak boleh tunjuk. Itu dipanggil amrun i'tibari dalam perbahasan ilmu tauhid tu lah. Jadi sini dia sebut apa ni? Ayat ni lah. Satu keadaan, yakni pada syarak hadas ni apa dia? Satu keadaan yang menyelubungi anggota, yakni tubuh badan kita pada kiraan saja. Maksud pada kiraan saja tu maksudnya kita faham lah hadas tu apa, tapi cuba tunjukkan. Tu. Macam saya kata, contoh saya kata, saya sekarang ni hadas kecil. Okey. Jadi yang kita faham, kita faham lah maksudnya tak ada wuduk. Tapi rupa hadas tu mana? Tak ada.
Hadas ni sesuatu yang kita faham saja, tapi nyatanya benda tu tak ada. Macam masin, rasa masin pada garam, manis pada gula, pedas pada sambal, sejuk yang daripada tiupan angin, benda-benda tu semua dia panggil tidak ada nyatanya, tapi wujud pada fikiran kita. Jadi pada kiraan sahaja, maksudnya hadas tu sesuatu yang wujud pada zihin, tidak pada kharij. Boleh faham ya? Itu maksud pada kiraan saja. Kalau kata pada apa dia, najis, okey, najis lah, tahi, okey, najis tu wujud pada zihin dan wujud pada kharij. Maksudnya pada akalan kita pun benda tu wujud, dan bendanya pun ada zat dia tu, jirim dia tu, jirim tahi tu kan ada tu kan. Macam tahi kucing ke, kan ada tu, kita boleh tengok dia. Tu. Jadi itu najis. Tapi kalau hadas, pada kiraan saja, kita faham saja kau akal. Maknanya apa hadas tu? Yakni kalau awak ada hadas, maknanya awak tak boleh sembahyang, awak tak boleh pegang Quran, awak tak boleh ibadat yang mensyaratkan angkat hadas. Itu dia. Jadi nak kata hadas tu, dia sebenarnya bukanlah satu benda yang ada rupa kan. Cuma kita faham saja hadas tu, kita faham kalau hadas ni ada, kalau tak hilangkan dia tak boleh sembahyang, kalau sembahyang juga tak sah. Itulah. Cuma dia nak bagi tahu gitu je lah maksudnya. Bukan hadas ni bukan satu yang ada rupa, ada color ke bukan begitu maksud dia. Okey. Dengan adanya itu, adanya hadas itu, tidak sah sembahyang. Macam orang hadas besar, hadas besar. Apa sebab-sebab yang seorang tu jadi hadas besar? Maklum lah kan. Jadi bila seorang tu hadas besar, belum lagi mandi wajib supaya mengangkatkan hadas besar tu, apa yang tak boleh, apa yang haram bagi dia? Sembahyang tak boleh, baca Quran tak boleh, apa dia, tawaf tak sah, sa'i tak sah, gitu ya. Masak boleh, masak tak berkait dah. Tu pasal memasak tak disebut dalam kitab fiqh. Dan ada pun memasak itu mensyaratkan apa dia, mengangkat hadas besar. Tak ada gitu. Jadi apa hukum, soalan, apa hukum seorang wanita yang dalam keadaan hadas besar, ini datang haid contoh, dia masak, apa hukum? Wajib, sunat, haram, makruh, harus? Harus. Boleh berubah tak hukum tu? Boleh berubah. Boleh jadi wajib. Contohnya, bila jadi wajib? Bila seorang suami kata, saya lapar nak makan ni, tolong masak Maggi. Ketika itu perintah suami wajib, walaupun di dalam keadaan haid. Tak ada besar kan? Jadi hukum asalnya harus. Tak kata wajib, tak kata haram, tak kata makruh. Dari situ kita tahu orang yang berhadas besar ni, laki ke perempuan ke, masak harus hukum dia. Yang tak boleh, perkara-perkara yang ditentu oleh syarak, ni tak boleh, ni tak boleh. Apa dia antaranya? Sembahyang tak boleh, baca Quran tak boleh contohnya, pegang mushaf tak boleh, haram hukumnya. Masak boleh. Itu dia ya. Kemudian, dan seumpamanya, yakni seumpama sembahyang, kalau sembahyang tu syarat dia mesti suci daripada hadas kecil, hadas besar. Lagi apa dia? Dan seumpamanya seperti apa dia? Nak tawaf kan, tawaf di Baitullah tu, di Kaabah tu, syaratnya apa? Suci daripada hadas kecil, hadas besar, dan juga suci daripada najis. Itu. Ya. Kalau macam dia biasa gering-gering tu, dia boleh pakai dalam hadas. Zikir boleh. Bahkan baca ayat Quran pun boleh, dengan syarat diniatkan zikir. Sebab itu wanita dulu, masa saya zaman tahfiz Quran dulu, kami ada pelajar muslimat
yang hafizah kan. Jadi bila mereka ni kedatangan haid, maka kalau ikutkan tak bolehlah dia nak mengulang Quran. Pasal hafiz Quran ni kan nak jaga hafalan, nak jadi kena ada hari-hari pengulangan Quran 30 juzuk tu kan. Jadi kalau miss 7 hari tu, kalau dia tak mengulang, jadi ambil pandangan yang kata harus mengulang bacaan Quran, tapi niatkan sebagai zikir. Jangan niat baca Quran, niat zikir, maka ulama kata harus bagi wanita haid lah, tu. Tapi afdalnya tangguh dulu, begitu. Tapi kalau nak juga, maka ulama kata harus, tapi dengan syarat. Dia letak syarat, apa dia? Niatkan zikir. Apatah lagi benda tu adalah wirid. Mana boleh lah, Quran boleh dengan syarat jadi zikir. Baik. Kemudian setengah ulama, makna kata ada setengah ulama mentarifkan, mendefinisikan hadas itu ialah sebab itu sendiri. Seperti apa dia? Buang air kecil, buang air besar dan sebagainya disebut hadas kecil. Dan sebagainya itu macam kentut. Kan bila kita wuduk, kita kentut kan batal wuduk. Bila batal wuduk maksudnya kembali kepada hadas. Bila kita angkat wuduk, terangkat hadas. Sebab tu kita ni disunatkan. Maknanya bukan dalam keadaan sembahyang kita nak ibadat. Maknanya sunat kita mengekalkan diri kita ni dalam keadaan tidak ada hadas, sama ada besar ataupun yang kecil. Maksudnya sentiasa kita ni dalam keadaan suci daripada hadas. Tu dia. Jadi orang yang sentiasa berkekalan dengan wuduknya, maka didekati oleh malaikat rahmat dan syaitan iblis menjauhi dia. Kerana orang yang mengekali wuduk, yakni dia tidak dalam keadaan hadas walaupun kecil, maka antara musuh syaitan orang yang mengekali air sembahyang. Sebab dia tak ada dalam hadas kan. Tu hadas kecil atau hadas besar. Sementara hadas besar lah, tu mana dia dalam keadaan apa dia? Suci pada syarak. Faham tak? Tu. Tapi kalau kita, sebab tu ada ulama kita baca kisah-kisah orang soleh kan, batal je wuduk, cepat angkat wuduk, supaya dia nak mengekali dirinya dalam keadaan suci pada hukum syarak. Di suci ni ada dua kata, suci pada syarak, suci pada hukum adat. Ada suci pada hukum adat ni, contohnya kita tak angkat wuduk, bukan nak sembahyang pun, tapi mandi saja-saja je, sabun, shampoo apa semua, sabun 7 kali lagi contohnya. Itu dipanggil apa? Suci, bersih pada, bukan pada syarak tu kan. Cuma maksudnya kalau nak kait dengan syaraknya, syarak apa tu menyukai orang yang bersih, itu je lah. Tapi yang paling baik, yang ada darjat di sisi Allah, yang suci daripada hadas menurut hukum syarak. Suci pada syarak tu yang kita nak tu, walaupun tak mandi. Ada maka kita mengkali dalam keadaan berair sembahyang gitu. Cuba amalkan itu amalan-amalan orang-orang yang soleh. Kemudian dan sebagainya disebut hadas kecil, dan bersetubuh, haid, nifas dan keluar mani disebut dengan hadas besar. Itu maklumlah. Okey. Baik, balik kita pada ayat di atas. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Baik, baca balik perenggan tu Dan maknanya, yakni makna taharah ataupun bersuci pada syarak tu, iaitu menghilangkan halangan ataupun apa tadi, tegahan beribadat dengan sebab ada hadas. Yakni hadas tu sama ada hadas kecil, hadas besar, seperti mana yang kita ta'rifkan di bawah tadi, atau atas kata menghilangkan, atau ada najis
kita nak menghilangkan. Jadi kalau najis ada pada tubuh kita atau pakaian kita dalam sembahyang, menegah tak sah sembahyang? Menegah sah sembahyang kan? Jadi sembahyang tak sah lah kalau kita nama najis. Itu dia. Baik. Dan menghilangkan halangan memakan sesuatu benda dengan sebab kena najis. Menghilangkan pada makanan sesuatu benda yang ada najis supaya kita halal makan, suci bersih makan, bukan makan tai. Contoh saya selalu sebut contoh ni, apa dia, orang niaga roti canai, roti canai, betul tak? Jadi kita tengok orang yang tebal roti canai ni, kalau dia tak mengaji hukum fiqh, memang sah-sah makan roti, apa dia, roti telur tahi ayam. Ke mana itu? Ni tengok contoh ya. Dia orang tebal roti canai kan, tangan dia kan minyak dah. Jadi tangan dia tu kira macam dia melekat lah dah. Yalah, dalam keadaan minyak. Lepas tu bila orang duk order roti telur satu, telur campur bawang, campur cili, okey, tak apa itu, telur tu dia ambil telur yang telur yang dia sedia tu, dia ambil dalam keadaan tangan dia basah dia kan, basah dengan minyak dia kan. Lepas tu dia ambil telur ayam tu, kat kulit dia tu, kulit telur tu ada najis apa dia panggil? Najis ni ada dua, najis aini, najis hukmi kan. Najis aini apa dia? Najis yang aini yang kita nampak lah, ada dia punya, kalau tahi ayam tu setepik ada tahi ayam situ, itu aini, ada zat dia tu, bendanya ada tu kat kulit telur tu. Baik, itu najis aini. Baik, yang kita nak sebut ni, walaupun aininya tak ada, tapi adakah kulit telur tu sudah suci? Tidak. Kerana apa? Kerana dia belum melalui air yang mendatang, yang kita jerus kan, air paip kan. Jadi kita letak telur tu, basuhlah. Tu dia. Jadi proses tu tak dilalui, maka hukum pada kulit telur tu stay bernajis. Najis apa? Hukmi. Kan dia keluar dekat telur ayam ni, keluar kat mana? Mulut ayam ke? Bontot ayam. Betul? Jadi kat bontot ayam tu ada apa? Ayam ni dia pandai ke basuh berak? Dia ceret, dia jalan. Jadi dekat pada dekat pada bontot ayam tu kan ada najis kan. Jadi telur lalu situ. Najis apa situ? Hukmi. Kalau ada dia punya tahinya melekat kat kulit tu, dia panggil aini. Kalau tak ada, hukmi. Hukmi apa dia? Yang sudah tidak ada apa dia? Ainnya, zatnya. Sifat pun dah tak ada kan, tapi stay lagi bernajis, dipanggil hukmi. Jadi najis hukmi ni senang je nak settle dia. Ambil telur tu, maknanya contoh ni, telur kan dia banyak kan, 100 biji ke, letakkan dalam satu bekas yang bukanlah kalau kita jigus air bertakung, tapi kita letak dalam satu bekas, nak senang sekaligus yang jaring-jaring lah bawah dadan. Bekas tu letak semua, jeruskan air semua telur tu. Maka bila najis hukmi memada dah, suci dah. Kalau sekiranya kita lalukan air dengan sekali lalu saja cukup, suci. Itu dia. Jadi apabila tidak dibasuh, maka dia stay tak najis. Dia panggil najis hukmi. Dia pun ambil lah, roti telur tu, dia pun ambil, tangan dia basuh tak dari telur tu. Kalau basuh, settle lah. Tapi tak basuh, dia ambil, kan dia pegang,
dia pecah gitu. Lepas tu kulit dia buang lah. Okey, settle. Tak, tangan dia ada apa tangan dia tu? Najis hukmi. Pindah, dia panggil pindah. Walaupun bukan ada tai ayam, mana ada tai ayam pun. Kita sebut tadi najis hukmi, pindah pasal tangan dia basah. Kalau kering sama kering tak apa. Nah, tak? Kering sama kering tak apa, tak pindah. Ni basah, tangan dia basah kan. Walaupun basah bukan air tapi minyak, basah melekat. Pindah tu. Proses pindah tu berlaku pada syarak. Lepas tu dia sapu-sapu tak telur. Nak rata kan? Ambil bawang lagi. Tu ambil bawang lagi, tak apa lagi. Cili gitu. Jadi lipat 4 segi. Tunggu masak. Siap? Tidak tahu. Orang aku makan, geling kepala dia. Sedap. Rupanya dah makan. Tu apa? Roti telur plus najis hukmi. Tai ayam. Tu sebab kata orang kalau nak masuk bidang perniagaan wajib ngaji fiqh. Orang nak berniaga apa dia? Macam berniaga makanan lah. Macam dia masak-masak tu. Macam orang kena tom yam apa semua kan. Wajib ngaji. Pasal apa? Dia cara dia nak basuh ayam macam mana, dia nak basuh daging macam mana. Kebanyakan ya, contoh macam daging tu dia rendam dalam mana tu? Dalam satu besen kan. Bila orang order daging goreng kunyit, ambil sikit, betul. Jadi pada sangkaan dia, persepsi dia dah rendamkan dalam satu bekas kecil, yang mana kuantiti air dalam bekas kecil itu cukup tak 2 kolah? Tak cukup kan? Contohnya besen kecil, air, diisi air, asalnya air mutlak lah, isi air paip biasa, masukkan daging dalam tu. Pada daging tu ada apa? Darah. Kalau dia dah basuh tak apa, dia dah basuh terlebih dahulu. Jadi dia letak tu sekadar macam nak melembutkan daging tu saja kan, supaya senang nak potong, pasal dia duduk keluar dari peti sejuk tu. Kalau dia dah basuh tu tak apa, sebab darah yang darah yang makna kalau luaran zahir tu dah settle, tapi yang dalam tu kalau dipotong kan ada darah dan dalam tu kan, hak tu dia maaf tu. Tapi kebanyakannya dia ambil daripada freezer ya, dia terus letak dalam bekas tu tanpa melalui basuhan dulu. Jadi darah yang pada daging tu, maaf tak, hak tu tak dimaaf tu. Jadi bila dia letak dalam air, yang mana kuantiti air tu kurang 2 kolah kan, kemudian darah tu kan bercampur dengan air, jadi air apa tu? Air najis, air yang kena najis. Apa najisnya? Darah yang tak dimaafkan. Tengok, jadi air tu jadi merah. Pada sangkaan dia, kira dia dah rendam tu, basuh lah tu. Mana ambil je, potong je, nak pakai potong je, campak. Jadi apa dia? Daging paprik, daging goreng kunyit, nasi goreng kampung, daging kan? Tu. Jadi itu semua najis yang tidak dimaafkan. Proses-proses dia tu sebab dia tak ngaji kan. Jadi nahi korang tu. Sebab tu wajib ngaji kan, wajib belajar. Buat taharah ni kalau kau tak berniaga pun tak, saya tak berniaga tak apa kot, tak belajar. Tak, benda ni taharah ni wajib belajar. Pasal apa? Kalau tidak kita berniaga masak kan. Cuma saya nak katanya orang yang berniaga tu tuntutan dia kena tahu tu lebih double lagi lah. Tak, kita tak berniaga pun, Ustaz, saya bukan berniaga roti canai. Kan? Jadi kena belajar dia. Pasal apa? Rumah kita ada dapur tak? Ada. Kita pegang tak telur? Kita pegang telur. Kita potong sayur tak? Potong sayur. Kita potong tak daging? Potong daging rumah kita. Tak, kita tak ada masak kat rumah kita. Cara menyiang ikan tu, darah ikan, macam mana cara dia basuh? Air apa? Cara dia basuh macam mana? Semua tu kalau tak betul, awas. Apa jadi? Dalam perut kita akan dipenuhi dengan benda yang Benda yang
jelas haram. Tumbuh daging kita ni dengan benda-benda yang haram. Syubhat lain cerita. Syubhat maksudnya tak pasti halal haramnya, tu syubhat. Yang ni dah jelas-jelas proses kau. Saya duk cerita ni itu antara contoh proses apa dia taharah yang tak ikut syarak. Itu kesannya. Jadi macam mana kalau masuk tu? Jadi degil. Kalau budak-budak jadi apa, keras, belajar tak masuk. Tapi malam Jumaat bawa je baca Yasin. Supaya apa dia? Budak-budak minum ni hati dia terang. Terang apa? Terang apa? Dalam tu ada apa, roti teh ayam telur, apa roti teh ayam lah, apa darah macam-macam. Itu tak kira syubhat lagi. Tak? Sebab tu nampak benda tu simple, tapi simple tu lah fardu ain, asas. Banyak orang tak lepas, banyak orang tak tahu. Ya? Tu cerita. Kalau kita faham ni, kita tengok, uish. Allah. Saya bukan kata siapa, saya pun kadang-kadang kan dalam bab makan ni pun, kita pun jenis makan juga. Kadang-kadang warung, kedai. Cuma saya ni cerewet sikit. Kalau siapa yang ikut saya tahulah, saya kalau nak makan kedai, saya kalau keluar singgah terus kedai, saya tengok kedai, jadi tengok je, tak jadi ni, di lain kedai ni pula tak jadi, lain pula kedai. Bukan asal kedai je masuk, kena ada ni jugalah, kena ada mana mata hati jugalah kan, tengok ikut fatwa hati kita. Ni cerewet sikit lah masuk. Kalau hati tu mana kata ni boleh lah kata. Tapi bukanlah tu jaminan pada saya pun, tak lepas daripada syubhat. Kadang-kadang masuk juga syubhat, akui je lah. Kadang-kadang letih kita, letih ibadat, mengaku saya begitu. Bila letih, mari cek balik makan minum kita je. Bab dunia tak letih. Bab dunia adab lah. Tak letih, tak ada malam-malam, tak ada. Bab akhirat tu ada. Nak bangun malam tu ingat. Itu makanan lah. Jadi nak tahu bab asas, dia boleh pergi insya-Allah. Maksudnya nak menuju pada Allah, asas dulu. Untuk terus cerita lah makrifat, hakikat tinggi, menangis, cerita bab ketuhanan tinggi, tapi bab apa dia, kau makan, masih lagi makan roti telur tahi ayam, tapi sembang kat luar, sembang Allah Ta'ala, hakikat Allah Ta'ala, cerita bab hakikat. Macam Tok Wali cerita. Tapi bab apa, bab fiqh ni, cara menyucikan apa dia, makanan pun tak bersih, tak kena pada syarak. Itu fardu ain dulu. Tu cerita dia. Baik, kita sambung lagi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, alat situ alat, tulis alat tu, wasail dalam bahasa Arab dia wasail. Alat untuk buat bersuci, ataupun dipanggil dalam istilah fiqh wasail. Wasail ni tangga supaya nak hasilnya bersuci pada syarak tu apa dia? Kalau bahasa Melayu alat dah lah. Kan? Alat dia apa? Kalau bahasa Arab, bahasa fiqh dia wasail, tangga, jalan untuk menjayakan bersuci yang dikehendaki pada syarak tu, apa dia? Kalau bahasa kita ni alat dah. Baik, alat untuk buat bersuci itu ialah apa dia? Air. Ya, air. Itu wasail tu. Tangga supaya kita boleh hilangkan najis, mesti ada air. Jadi air itu dipanggil wasail. Okay. Tanah dan batu. Batu ni guna untuk istinja lah, ya, istinja. Kalau tanah, tayammum.
Air al-ma'lum, buat cuci najis, dan kita nak diangkat wuduk, mandi wajib, air itu wasail taharah, maknanya alat untuk buat bersuci pada syarak. Maka dengan limpah kemurahan Allah terhadap hambanya telah menjadikan air itu lebih banyak dengan tiada berkehendakkan kepada proses pada mendapatkannya. Tak perlu susah-susah, Allah jadikan sumber air atas muka bumi ini banyak. Sungainya, air mata airnya, air terjunnya, apa lagi, air periginya, air lautnya. Nampak? Jadi sehingga kan muka bumi ini Allah jadikan air 70%. Bahkan dalam tubuh badan kita ni pun air yang Allah jadikan lebih banyak. Itu semua sifat yakni kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita semua. Tengok air hujan, tengok sumber banyak sungguh lah ni, Allah Ta'ala jadikan saluran untuk air tu. Hukum bersuci daripada hadas. Hukum bersuci ni apa dia? Daripada hadas, yakni yang dikenaki hadas tu, hadas kecil atau hadas besar. Hukumnya apa? Dia kata hukum bersuci daripada hadas, yakni kecil atau besar, dan najis itu wajib. Tulis itu wajib syarak. Wajib syarak, yakni wajib syarak apa dia? Barang siapa yang mengerjakan ia dijanjikan pahala oleh Allah, dan manakala siapa yang meninggalkan ia yang wajib tu maka dijanji seksa oleh Allah. Kita belajar dulu dalam tauhid wajib syarak tu dia. Tu situ dosa pahala tu. Jadi wajib syarak kerana apa? Yakni illah tu. Kerana tu illah. Sebab apa kata wajib bersuci itu? Illah dia apa? Sebabnya apa? Kerana telah ijma' ulama. Ijma' ulama, yakni apa artinya? Kata tuan pengarang kitab kita ni, dia maksudkan ijma' ulama ni maksudnya sekata atau sebulat suara pendapat ulama, atau lain katanya maksudnya tidak ada seorang ulama pun yang bercanggahan pendapat tentang hukum bersuci daripada hadas ataupun najis ni. Mana semua ulama, tidak ada seorang pun yang berlainan pendapat. Kalau ada berlainan pendapat, itu dipanggil khilaf. Ini ada khilaf tak? Tak ada khilaf. Maka bila tak ada khilaf dipanggil ijma' namanya. Ingat, ngaji fiqh ni kena biasakan istilah ijma'. Ijma' artinya kesepakatan seluruh ulama, yakni sekira-kira tidak ada seorang ulama pun yang berbeza pandangan. Contoh, semua kata wajib bersuci ni, mana tidak ada seorang ulama yang kata tak wajib, sunat saja. Tak ada. Faham tu? Itu maksud ijma'. Baik, tentang ijma' ulama ni, barang siapa yang mengingkari, tak setuju dengan ijma' ulama, maka hukumnya orang tu jatuh murtad, kafir dia. Wal'iyadzubillah. Ijma' macam ni kan. Apa hukum bersuci? Hukum bersuci pada syarak tentang menghilangkan hadas dan najis, hukumnya wajib. Wajib ijma' ulama, maksudnya tak ada khilaf. Siapa yang ingkar, maksud ingkar tu siapa yang tak nak pegang, maksudnya dia nak juga pegang bahasanya bersuci ni tak wajib. Padahal ulama semua dah buat keputusan sebulat suara. Tidak ada ulama pun yang mengingkarinya. Tiba-tiba mari seorang ni dia tak nak, aku nak pakai tak nak lah kata wajib ni. Maka dia pun dalam keadaan hadas besar, dia pun pergi dalam masjid sembahyang Jumaat contohnya. Apa hukumnya? Murtad dia. Ingat, kalau benda khilaf kita tak setuju, tak apa, tak jatuh murtad. Tapi kalau benda yang ijma', maknanya
boleh jatuh murtad, keluar daripada agama. Sebab tu hukum syarak. Kalau benda tu ada khilaf, contoh kita kata, ada ulama kata benda ni wajib, ada ulama kata benda ni sunat saja. Maka siapa yang nak pegang kepada hukum sesuatu tu sunat, dia tak nak pegang wajib, maka boleh. Pasal apa? Ada pandangan ulama kata sunat saja. Contoh. Maka tidak, maksudnya dia tak nak terima hukum wajib itu tidak menjatuhkan dia sebagai orang yang keluar dari agama. Pasal benda khilaf. Benda khilaf tak apa. Tapi ingat, walaupun benda khilaf ni tak apa, kita nak ikut mana-mana satu pandangan yang kita rasa nak ikut, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Bukan sembrono je. Dan walaupun kita dibenarkan taklid pada mana-mana pandangan, tapi dengan syarat. Ya. Itu dia. Bukan ikut nafsu. Itu dia. Itu nanti kita akan jelas dengan lebih detail pada bab yang akan mendatang. Sebab mengaji fiqh ni kita akan jumpa banyak khilaf, ya? Dan mesti berlapang dada. Jangan gaduh. Kalau benda tu tidak muktamad, tidak ijma', khilaf, jangan bergaduh. Jangan bergaduh, berlapang dada. Siapa nak ikut pandangan ni silakan, sebab ada dalil, ada sandarannya. Kalau tak nak ikut pun tak apa. Tapi dengan syarat jangan menyalahkan antara satu sama ulama yang mujtahid, sama-sama dia yang ijtihad kan. Dia sama-sama dia tak boleh membatalkan ijtihad. Maksudnya satu ulama dia dah keluar ijtihad dia tu tak boleh membatalkan ijtihad ulama lain dengan sebab ijtihad dia tu. Sementara kita orang awam ni pula, ulama yang sama-sama level pun tak boleh nak memansuhkan, menolak ijtihad orang lain kan. Ini kan pula kita level ikan bilis ni. Tak tahu. Macam tu lah bahasa kiasan dia. Kita bilih-bilih ni buat padan ikan bilis je lah. Ikut je. Belajar fiqh tu faham, ikut sudah. Bukan kerja kita nak nak berbeza pandangan. Boleh kalau nak berbeza pandangan, kena jadi ulama yang mujtahid dulu. Mujtahid mutlak. Boleh. Boleh dah buat mazhab sendiri pun. Tapi nak setara tu, kalau syarat, kalau kita boleh penuhi syaratnya untuk jadi mujtahid mutlak ni, silakan. Tapi saya sebut satu je syarat dia nak jadi mujtahid mutlak ni, antaranya apa dia? Sekurang-kurangnya, dan kurang daripada ni tak boleh. Sekurang-kurangnya 300,000 hadis Nabi mesti duduk dalam kepala dia, beserta apa? Matannya, yakni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu demi matan dalam bahasa Arab tu. Kemudian sanadnya, riwayahnya, hafal belaka. Riwayat apa dia? Perawi-perawi tu, nama perawi. Kalau ada 50 untuk satu hadis tu, contoh ada 13 jalur perawi. Ni sampai pada Rasulullah, kena hafal belaka. Untuk 300,000. Yang berjaya mencapai macam tu, darjah macam tu, antaranya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu, imam 4 mazhab je lah. Kita ada cari 10 hadis je, 10 hadis je contoh. Ada kita hafal matannya, riwayatnya, sanadnya, boleh sebut dengan lancar. Tak maknanya tak bukan jenis lemah. Kalau 10 hadis tak ada. Tu level-level kita lah. Jadi level-level kita ni, boleh ke nak bantah ulama? Tak boleh. Haram membantah. Pasal kita bukan level ni. Level kita ni level muqallidun, orang yang ikut saja. Dalam bab fiqh wajib taklid pada satu mazhab. Dalam bab tauhid tak boleh taklid. Wajib dibina dengan dalil hak kita belajar dulu. Dalam bab fiqh wajib bermazhab. Siapa yang tak bermazhab, amalan dia Tuhan tolak, tak terima, tak sah.
saya tak nak ikut Imam Malik, saya nak ambil direct daripada Quran hadis. Kau faham ke Quran hadis macam mana? Faham ke? Tu dia. Syarat-syarat kau kena tahu apa dia, muqayyidnya, mansuh wan nasikhnya. Ayat Quran contohnya, hukum yang dimansuhkan mana mansuh, mana nasikhnya, muqayyadnya mana, istilah tu pun tak boleh dengar. Tiba-tiba lantang, aku tak nak ikut ulama bukan maksum. Kita sebut syarat-syarat jadi mujtahid melopong dengar. Apa benda? Jadi kita ni level-level ikut saja. Jadi tugas kita ni belajar je lah. Belajar fardu ain yang ulama sunnah kitab, belajar sudah, pergi lepas diri cukup ya. Melainkan kita nak jadi apa, pendakwah, nak jadi tok guru, kena belajar lah banyak-banyak sikit. Kena nak lepas diri je. Nak lepas diri je, tak apa belajar satu kitab, bagi khatam, faham, sudah lepas diri ya, fardu ain bagi. Jadi sebagaimana mereka, yakni para ulama telah ijma', telah sepakat sebulat suara mensyaratkan bersuci daripada hadas dan najis itu dengan air. Dalilnya mana? Dalil yang ijma' ulama ni, kita tengok bawah nota nombor 2, sandarannya firman Allah Ta'ala. Jadi sebelum ulama ijma', mereka berdalilkan kepada apa? Ayat ini. Maka jadilah ijma', ya? Pasal apa? Ada dalil yang terang lagi jelas. Itu firman Allah Ta'ala di dalam surah apa ni? Baca dulu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخر آية. Ini surah mana ni? Surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah. Ni awal-awal daripada surah Al-Ma'idah. Boleh cek balik nanti tengok baik. Jadi arti firman Allah tu, jika kamu sakit, kata Allah, jika kamu sakit tidak boleh menggunakan air, atau di dalam pelayaran tak dapat air, atau kamu buang air yakni berhadas, atau kamu menyentuh kulit perempuan batal air sembahyang, tiba-tiba kamu tidak dapat air, kata Allah, hendaklah kamu mencari tanah yang suci, tayamum, ganti daripada air. Jadi asal jadi sampai situlah apa dia sampai situ firman Allah tu sampai situ, dia terjemah sampai situ. Okey. Jadi ni dalam surah Al-Ma'idah ya. Al-Ma'idah. Boleh cek boleh awal-awal surah Al-Ma'idah. Saya tak ingat ayat dia apa. Baik, jadi kata tuan musannif, jadi asal masalah wajib cari atau menggunakan air pada hadas dalam ayat ni. Benar? An-Nisa ayat 52. An-Nisa An-Nisa 52 ya. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Betul betul ada tak ayat tu Ada tulis. Kat mana? Kat kitab tu ada tulis? Kitab Jawi. Oh, kitab Jawi ada tulis Oh, masya-Allah. Okey. Cuba tengok ayat 52 surah Nisa ada tak? Cuba cek dulu. Nisa 52 Cuba sahihkan dulu. Cuba bacakan surah Nisa ayat yang ke-52. Cuba tengok apa bunyi ayatnya situ.
Kita sahkan dulu. Nak buka aplikasi je lah. Quran sini ada sini. Okey, Lain pula. lain kan? Sebab saya rasa surah Maidah ni. Surah Al-Maidah. Kalau tak silap dia pangkal ayat dia, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Kalau tak silap saya lah situ. Ayat tentang wuduk tu. Betul tak? Ayat berapa tu? Ayat 6. Ayat 6 ayat dia panjang tu. Dia bermula dengan ya ayyuhalladzina. Tu ayat wuduk tu, dalil wuduk. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Kan ayat tu sampailah pada ayat ni lah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw sampai habis itulah. Ni kan? Maidah ayat 6. Jadi perbetulkan perbetulkan Al-Maidah ayat 6. Okey. Surah An-Nisa tu begini. Itu bukan begini. Bukan kesilapan tuan pengarang. Itu kesilapan mesin cetak. Itulah. Kalau dalam kitab Rumi ni tidak ada dinyatakan surahnya, tapi tulis kat situ Al-Maidah ayat 6 Petikkan daripada surah Al-Maidah ayat 6. Baik. Jadi ayat ni lah yang kemudian ulama-ulama 4 mazhab ijma' sepakat tidak ada yang berbeza tentang hukum bersuci berdasarkan pada dalil ini. Baik, kemudian jadi asal masalah wajib cari atau menggunakan air pada hadas dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Satu masa seorang badui buang air kecil dalam masjid. Kisah tu kan. Tu. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subbu alaihi dhanuban min ma'in atau kama qala, artinya hendaklah kamu tuangkan atasnya, atas najis tu setimba air, kemudian lap. Ni cerita masjid zaman Nabi kan. Ada orang Arab Badui, dia tak reti adab. Jadi dia orang Arab Badui ni sejenis, kalau kita macam ni orang apa panggil, kalau kita sini orang asli macam tu lah, pesen-pesen begitu lah. Jadi berak pun merata. Betul tak? Betul. Jadi dia pergi kencing dalam masjid Nabi tu. Masjid Nabi dulu masa tu dia bukan lantai, dia pasir lagi. Jadi sebab tu Nabi suruh siramkan aja. Dan itu sebab kan bila siramkan air meresap, betul kan? Jadi suci je lah. Kalau air ni tak boleh, kapet tak boleh, lantai tak boleh, kena hilang dulu air tu, najis tu, baru boleh kita jirus. Jangan jirus tu kau merebak lagi, kan? Dalam masalah mencuci najis ni pun banyak orang salah dah. Ada setengah yang pakai mop je. Saya tengok ni apa, tangga kita ni, saya naik tangga sini belah ni, tai burung banyak tu. Saya pernah tanya Ustaz apa tu, Tuan Bilal kita, Ustaz Rabbani Tuan Bilal kita, saya pernah tanya dia waktu siang, dia tu Ustaz mas tu baru lepas cleaner tu dia tu cuci kan, pasal memang tempat burung kan. Jadi banyak tai burung. Jadi saya tanya Ustaz Rabbani, Ustaz macam mana ni dia bersihkan tu? Dah saya tengok dia jirus air, lepas tu mop je sampai bersih. Macam mana tu? Bersih tak tu? Suci tak? Suci pada syarak? Suci pada mata je. Yang kita nak suci pada syarak. Jadi Ustaz Rabbani kata, dia pun senyum-senyum gitu, entahlah Ustaz kata, ni kena cek balik Ustaz ni, pasal ni masjid ni kata. Ada sebab
kalau tak reti tu cara mencuci dia, najis burung tu banyak kan. Dia kaedah dia kan, kalau ainnya ada, hilangkan ain dulu, kita ubah status dia daripada daripada ain ni kepada hukmi dulu. Sebab kalau hukmi nak jirus pun tak apa dah. Pasal air yang kita guna untuk menjirus najis hukmi, air yang itu air mustakmal, bukan air najis dah. Pasal najis tak ada. Cuma kaedah permulaan tu, hilangkan ain najis dulu sehingga hilang sifatnya apa dia, bau, warna, rasa. Jadi bila dah kita dah kesat kan, dah hilang najis burung tu, dah tak ada bau, dah tak ada rasa, tak ada warna kan, jadi dah suci belum tu? Belum lagi. Kita baru hilangkan ain zat najis. Jadi cuma tujuan kita kesat tu satunya ialah memudahkan kerja kita. Bila kita kesat, hilang ain najis, maka kita sebenarnya mengubahkan status najis tu daripada aini kepada hukmi. Kenapa? Bila jadi hukmi, senang cerita. Dah. Mesti boleh tak mop? Tak boleh. Sebab mop bukan air mengalir. Faham tak tu? Banyak orang guna mop ni. Bukan air mengalir, kenapa air mengalir? Jadi bila kita dah ubahkan status najis daripada aini kepada hukmi, maka kita lalukan air pun tak apa. Lepas bila dah lalu air, nak mop baru boleh. Air yang kita jiruskan tu panggil air mustakmal, air yang telah digunakan. Air tu tak berubah. Dia tak berubah, air tu jadi bau busuk ke, ada warna kuning ke, tak. Air tu still macam tu lagi, cuma telah digunakan untuk mensucikan najis hukmi, tak berubah sifat dia. Cuma dipanggil air mustakmal. Suci tak air mustakmal ni? Suci, tapi tak menyucikan. Dia suci. Makna suci tu bolehlah nak kumpul-kumpulkan masak air minum. Taklah, maksud dia jijik. Cuma boleh air tu digunakan untuk apa dia? Basuh tayar kereta ke, basuh motor ke, boleh air tu mustakmal. Bukan air mutan najis. Faham tu kan? Jadi cek balik tu kaedah mencuci tangga tu ataupun tempat lain. Kalau tak kena, tak ngaji fiqh, situ habis itu. Maknanya tempat tu belum lagi suci. Kalau kita lalu gitu, tempat tu tak suci, kita lalu situ, kaki kita basah, bermakna kaki kita macam kes tai ayam tadi tu. Masuk masjid, Allahu Akbar, dengan khusyuknya. Ada tu, jaga baik tu. Kalau kaki dikering tak apa, tak pindah. Pasal najis dah kering kan. Sama ada dia basah, lantai basah, ataupun kaki kita basah. Kalau dua-dua kering tak apa. Faham tak eh? Itulah kat masjid pun kadang-kadang fail. Ya. Kalau dia mop tadi kan, dari segi lahir dia tak ada. Lepas tu baru dia jirus. Okey. Dia mop dulu. Dia mop dulu. Okey, dah tak ada lah. Tak ada lah. Okey, nak tanya, mop tu dia menempati tak kaedah mensucikan? Tak. Pasal apa? Mop tu tidak ada air mengalir. Dia hanyalah serapan air yang ada duduk pada mop tu yang kita guna. Jadi tidak ada dipanggil air mendatang. Air mendatang macam air paip tu kan? Itu dipanggil air mendatang. Itu nak panggil air apa tu? Nak mendatang, tidak, air air tak bergerak dia panggil tu. Air yang telah terserap. Jadi bila dia mop, sebenarnya dia hanya melebar luaskan tempat kena najis. Asas tumpuk ya, situ ya. Dia pergi mop, tonyoh walaupun bersih juga kan? Sebenarnya jadi apa? Dari luar. Asas itu je. Okey, kemudian okey, tak ada. Dia buat cara menjadi tak? Dia mop dulu, okey, boleh, tak ada. Okey, bila dah jadi kering, najis apa dia panggil tu? Hukmi. Bila hukmi, jirus. Okey lah tu. Tapi kaedah tu maknanya kalau dia ada proses dia menjirus pula lepas tu, okey lah. Kan?
Cuma kaedah dia tu salah sebenarnya. Okey, katakan ni tai kucing ataupun muntah kucing ke, setompok aje sini. Apa yang perlu kita buat? Hilangkan ain najis dulu. Guna apa? Gunalah tisu ke apa benda yang boleh kesat kan. Biasa tisu je lah kan. Okey, kita hilangkan sampai apa dia? Hilang sifat. Sifat tu apa dia? 3 je. Bau, warna, rasa. Okey, dah tak ada dah. Habis tu dah suci. Belum lagi. Dia jadi najis hukmi. Jadi dah sedang dah. Ain dah tak ada, sifat dah tak ada, tapi hukmi. Najis lagi, belum suci lagi. Jadi caranya nak hilang hukmi senang je. Ambil botol spray pun tak apa dah. Spray tu dah cukup. Suci lah dianya. Pasal apa? Hukmi ni mudah je, lalukan air saja. Cukup, tak perlu nak sental-sental, tak ada. Pasal sifat dah tak ada dah. Jadi sebenarnya kalau cara mop tu, walaupun akhirnya dia jirus juga kan, tapi proses tu kalau betul okey kan, tapi kalau tak betul juga tapi nak kata proses mula-mula tak betul dah dia mop. Sebenarnya dia melebar luaskan najis, tempat najis asas kecil sikit kan, dah jadi melebar. Itu dia kaedah dia gitulah. Ingat sama juga kita, contoh kita nak hilangkan najis, contoh rumah kita ada kucing, tak? Kucing berak kat kapit ataupun dekat kapit masjid ni kan. Kucing berak contohnya, jangan dia pergi potongnya kapit tu, dah tak boleh pakai ni. Ataupun masjid tu kan besar tu kan, macam sekarang ni kucing berak situ je, dia gulung-gulungnya kapit tu, bawa pergi luar, basuh semua sekali. Apa jadah menyusahkan macam tu? Apa jangan nak buat apa kalau kat kapit sekalipun? Tak apa, kata najis itu lah, naik kucing tu kat kapit tu. Pertama apa dia? Hilangkan ain najis dulu. Hilangkan. Baik, bila dah hilangkan, dah angkat najis zat tai tu kan, tinggal apa tu? Asar dia, kesan-kesan dia, kuning-kuning dia semua, bau-bau dia lagi tak? Dah tak? Tu rasa dia ada lagi. Jadi buang ain dulu, tinggal kesan. Kesan tu tak apa, macam mana kita nak tu, selagi boleh kesat kita kesat lah. Ataupun kita dah boleh spray dah air dah boleh spray air mutlak dulu. Yang penting lalukan air dulu, maksudnya datangkan air. Cuma nak jimat air guna spray lah, spray. Dah basah tu kita kesat lagi sampai hilang 3 sifat tu. Bila dah hilang 3 sifat tu, jadi apa? Hukmi. Kan? Lepas tu kita lalukan air sekali lagi, untuk hilangkan hukmi, sucikan daripada hukminya. Dah suci dah. Lepas tu barulah kita nak apa dia, Febris ke gaharu ke, situ ni dah ada sanggup kapit ni buat mesyuarat tergempur. Apa dia? Oleh tak kucing mana masuk, dia beraknya kucing mana situ sikit je, habis satu masjid punya kapit, kita mesyuarat tukar kapit baru pula dah. Betul tak? Jadi itu semua kerja orang jahil tak ngaji panggil. Padahal benda tu boleh settle. Sama kat rumah kita, atas kucing kencing. Sama kaedahnya. Hilangkan ain kalau ada ainnya. Dah? Kalau ain tak ada tapi ada sifatnya, baunya ada, hilangkan 3 sifat tu dulu. Kan? Pasal kita dalam rumah caution, nak bawa keluar satu kerja, nak berangkat apa semua satu kerja. Situ boleh settle dah. Tapi ya kena cara lah. Jadi ingat kaedah ni lah. Hilangkan ain kalau ain ada, kemudian hilangkan sifat dia. Dah hilang 3 sifat tu, maka dipanggil najis hukmi. Jadi hukmi masih belum suci lagi, sebab dia masih lagi kategori najis, cuma lalukan saja air. Jadi air yang kita lalukan tu, air apa kita panggil? Air mustakmal, bukan air najis. Faham tu? Settle. Air mustakmal tu kita nak lap, kita nak mop pun tak apa dah. Faham ni? Tu. Ni orang memang tak faham tu. Situ. Kerja mudah je. Jadi dia pergi susah kan. Satu hari duk kerja kapet aja.
daripada pagi sampai ke petang kerja apa dia, basuh apa dia, tahi kucing saja. Pada tempat sompok kecil je, satu kapet dia basuh ni. Siap telefon apa dia, apa tu, khidmat cuci kapet pula dah kena ratus-ratus bayar untuk, padahal benda tu kita boleh buat dengan mudah saja. Sebab tak ngaji fiqh jadi payah tu. Ala kulli hal, cukuplah sekarang ni dah. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah akan datang, 2 minggu lagi insyaAllah, dari minggu keempat dah. Air yang sah dibuat bersuci, tajuk akan datang, tandakan situ. Wallahu a'lam.